Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Salam pertanian. Okey, seperti biasa kita ada di kebun Prof Nasnan. Okay. Kebunnya agak terbengkalai disebabkan ribut hari tu ya. Okey, sekarang ni saya nak ceritakan pokok yang besar ni adalah pokok durian. Tetapi kalau kita search dekat Google, takkan jumpa dusun durian di Sabak Bernam. Okey, mari saya ceritakan dengan lebih lanjut. Okey, sekarang kita berada di tepi kiri. Tadi kita berada di kanan kebun. Okey, ni kawasan belakang dusun durian. Okey. Okey, Cik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik sihat, Cik ya? Alhamdulillah. Okey. Nampak muda ya, daripada berseri. Muda. Okey, Cik. Saya ada dapat persoalan daripada YouTube. Komen tu dia tanya kita tentang mana perginya tanaman tadu lamkas tu. Oh, tabu lamkas. Yang durian tu. Buah dalam bekas. Okay. Sebenarnya gini, masa tu Aceh banyak masa, bila dah masuk berkecimpung dalam YouTube, melalui Wong Jawa dan juga Aceh sendiri, menjadikan masa Aceh itu tak sempat dah. Tabu lamkas cantik, maknanya kawasan kalau di sebab Aceh ni asal dulu nak tanam pokok durian di Labu Kubung, dah beli tanah dekat sana, tapi masalah jarak jauh, lalu Aceh cuba di Sabak Bernam untuk jadikan dusun. Pada awalnya macam satu yang mustahil, tetapi itu yang antara yang boleh menjadikan tanaman dianggap tanah tu kurang sesuai, tetapi boleh juga kita tanam, seperti pokok durian, bermula daripada tabu lamkas. Kelemahan tabu lamkas tadi, hari-hari kena siram. Sebab apa? Bekas tadi di atas permukaan tanah. Jadi graviti air tadi akan sentiasa turun ke bawah. Dan satu hari tak kurang 2 kali untuk menyiram. Endingnya, akhirnya, tabu-tabu lamkas tadi, apa sudah jadi? Macam inilah jadinya. Maknanya untuk mengurangkan masa kerja Aceh untuk menyiram, cuba bayangkan kalau misalnya target cantik pokok durian ni start berbuah umur 7 tahun. Kalau daripada tanam di tabu lamkas sampai 7 tahun kita siram aja jenuh. Itu sebabnya kebanyakan pokok-pokok yang mungkin si Amir tadi ambil gambar, itu cuba perhatikan di bawahnya tu. Itulah tabu lamkas ending Aceh. Okey, Cik. Pokok ni berapa tahun dah? Ini sekitar 5 tahun lebih lah. Oh, lagi 2 tahun dah boleh makan dah ni. Ya, ada yang dah mula berbuah. Jadi konsepnya macam tu. Boleh kita tengok tinggi dia tinggi mana? Tinggi. Rasanya mungkin 4 kali ganda dari Aceh atau lebih kot. Tu dia. Besar. Okey, Cik. Tadu lamkasnya Cik buat berapa tahun ya? Saya lupa lah. Sekitar 5 tahun begitulah. Berapa dah Cik yang Cik produce tu? Masa tu rasanya dalam 200 pokok ada kot. Ada lagi Cik sekarang? Inilah semua dekat tanah Aceh tanam di tanah. Oh, sini sampai ke belakang sana Cik? Ya, sebahagian besarnya ni yang mana yang kurang baru Aceh gunakan yang
luar daripada tabung. So minta maaf lah, kita tak boleh nak pergi belakang sana. Hmm. Belakang terlalu jauh je. Mau video ni tahu sejam nanti. Okay, hello, Assalamualaikum. Ni produk daripada Prof Nasnan. Ini dekat Shopee. So kat sini kita ada baju subo, kita ada minyak mas cotek. Yang ni kita ada baju push buah, paksa buah. Yang ini kita ada minyak urut mas cotek. So mana-mana yang nak dapatkan produk Prof Nasnan, boleh nanti saya sediakan link. Okay. Untuk tanam durian tadi, important durian ni, kajian daripada Mardi, pokok durian ni kalau dibandingkan dengan pokok kelapa sawit, pokok durian ni lebih memerlukan banyak air berbanding dengan kelapa sawit. Tetapi air yang bertakung dia akan mematikan pokok. So gini, andai kata tanaman anda semua nak buat tadi, tanaman durian, dan kawasan atau tanah tu kurang sesuai, cara pembajaan tadi tu cuba spray. Sebab pembajaan ni tak semestinya akar saja pokok boleh ambil. Melalui serapan daun, batang dia, pokok juga boleh ambil makanan melalui itu. Jadi andai kata tanah tu kurang sesuai, kita buat apa? Spray aja. Maknanya bias sikit tapi kerap. Gunakan baju spray. Okey Cik. Nak tanam durian ni, dia bukan semua tanah boleh tanam kan je? Pada awalnya memang macam tu. Sebab kita tak nak ubah tu teknik tadi tu. Contohlah, kawasan ini kawasan tepi laut. Jadi kawasan tepi laut, tanah jenis liat likat, mana perkembangan akar tadi tu lambat tau. Jadi peringkat awal, kalau perkembangan lambat menyebabkan pokok tadi tu untuk membesar pun lambat. Itu sebabnya macam Acik tadi gunakan konsep tabulam khas dulu. Oh, sebenarnya macam tu asalnya. Kita susun dekat, maknanya pengurusan tu mudah, bila dah besar baru pindahkan. So insyaAllah pada jenis tanah yang dianggap tidak sesuai, insyaAllah boleh juga dilakukan. Satu, tanah yang kurang sesuai, tetapi ubah dari biasa kita pembajaan melalui tanam, tukar kepada tanam dan spray. Okey Cik. Yang seterusnya ni ada orang nak tahu. Acik punya tanaman durian yang kaki 3 tu. Oh, kaki tapak gajah kalau zaman belajarnya dulu. Namanya. Tapi bila Indonesia perkenalkan kaki ganda. Kaki ganda. Okey. Itu nanti kita buat konten yang lain. Macam mana ada dulu konsep. Tunggu konten yang berikutnya. Acik nak tunjukkan pokok yang kaki gajah dia tu dah besar. Okey Cik. Tak boleh nak tunjuk buah Cik ya. Musimnya dah habis. Tinggal ke ada lagi? Tinggal sebiji belum gugur. Okey, so kita tunggu next content, iaitu durian tapak kaki gajah. Okey, so nanti kita akan sambung lagi untuk next content. Stay tune. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.